Hi guys, welcome back to my channel, My Diaries of Life dari Hidup Ni. So here we go again, vlogging. Sebab I feel like I want to vlog. Okay, but it's a random vlog by the way. So, but today is kind of productive day for me. That's why Mimi nak vlogi. Cik, acah kan. Tapi pagi tadi, mak papa lepas pergi kerja, lepas Mimi lambat-lambat, Mimi tak tidur balik. So, Mimi buat to-do list. I have a lot of to-do list for today. Like, it is like this. And then, Mimi dah buat half of it. Daripada pukul 8 pagi tadi sampai sekarang. Sekarang pukul 10.30 tau. Tada, look at that. And I'm in the kitchen right now. So, sekarang ni, Mimi will habiskan to-do list Mimi. Tapi Mimi kind of rasa lapar. So, Mimi tadi macam tengah rehat-rehat main TikTok. Tapi tiba-tiba macam, lapar ni. Faham tak? So, macam Mimi nak masak. Tapi Mimi tak nak masak sebab Mimi tak suka masak. Tak suka. So, I'm just going to do a simple menu which is sandwich telur. Mimi tak tahu lah Mimi nak buat betul-betul sandwich telur yang macam hancur-hancur kan tu. Like, Umi tahu Mimi suka gila sandwich tu. Sebab kita selalu beli sama-sama dekat dengkil. Tapi, ataupun Mimi just nak goreng scrambled egg and then makan dengan roti. That's all. That's the easiest menu in the world, guys. Kalau korang tengah lapar, it's good for you. Okay, so yeah, that's all. By the way, tada, this is my room. And Mimi kena kemas bilik Mimi, by the way. It's been a very busy week and plus malas juga. So, my room is kind of messy and Mimi kena kemas balik. Lagipun, dah nak dekat 28 December. Because I'm going back to Dengkil. So yeah, I need to prepare a mental and physical to start packing again. So yeah, today is a random vlog. Seriously, Mimi tak tahu nak buat apa. Because petang ni, after mama balik sekolah, we are going to have lunch together. And then we are planning to go to Maria Love Cake. Because mama wants to buy a cake for her school event for tomorrow. Okay, and then for you guys information, alhamdulillah ada rezeki for my small business. So tomorrow I'm going to follow mama to her school sebab ada one of the teacher yang order ice cream goreng Mimi untuk dibagi pada budak-budak. Macam bukan semua, tapi ada like 2 class and then untuk cikgu-cikgu. So I'm going to sit at somewhere and then goreng ice cream goreng. So yeah, let's tengok Mimi memasak simple menu sebab Mimi sangat lapar sekarang. Okay, so let's go. Hello, kembali di sini. So after susun kamera, I found the perfect view untuk Mimi record. Sebab kat rumah ni macam kat rumah Mimi dia tak ada banyak sangat tempat Mimi boleh record. So kalau Mimi tak kat tempat lain, muka Mimi tak nampak guys. Okay, so yeah, here we go again. So what we need, tapi korang kan nampak kitchen ni, sekilah. It's a random kitchen and yeah, okay. So I have frying pan, I have telur. Because I'm so hungry, so I'm going to use 4 biji telur. Okay, tapi kalau 2 biji pun dah cukup sebenarnya. But untuk Mimi, tak cukup. Funny. Okay, and then kita perlukan sedip. So, let's menggoreng. Okay, so you guys are going to sit here. Tak lah boleh nampak ke tak? Macam mana korang nampak? I don't know. Duduk je lah situ. And then tengok Mimi menggoreng. Okay, we need minyak first. Ada minyak. Okay, dan kita akan letakkan minyak sedikit saja. Dan kita pakai minyak buruh. So here we go. Tada, sini dah letak minyak. Kita buat dia macam ni. So kita nak telur kita banyak sangat minyak. Okay, and then dah kat situ. Ni kena pecahkan telur pula. So cuba korang duduk sini untuk nampak kan. Nampak ke? Boleh lah, nampak lah tu kan. Kami akan pecah telur kat sini. Okay, oh my god. This is mangkuk. This is the telur. Kita nak kena basuh dulu. So this is the telur. Kita pecahkan satu-satu.
Sorry ya guys kalau messy. Sebab Mimi memang macam ni. I can bake. I love baking. But I don't love cooking at some point. Ho ho ho. Yeah, kan? So we need a little bit of garam supaya dia tak rasa sangat tawar. Okay? We have a spoon here. So kita ambil sikit je. Dan kita letak. Nanti tawar pula. Okay, done. With the garam. Kita ambil garfu. Dan kita kena kacau. So look at this. 4 biji telur tadi. Kita kacau dia. So kita dah siap kacau. Here telur kita. And then kita on api. Oh my god, the api is too besar. Okay. I think that's okay. So kita dah on api. Kita biar dia panas sekejap sambil kita membebel. So yeah, Mimi tak selalu masuk kitchen sebab Mimi tak suka masak, as I said. Tapi yeah, so sekarang Mimi dah lapar. Mimi tak nak masak Maggi. Mimi tak nak buat benda lain. So Mimi just nak telur. Mimi suka gila telur guys. I don't know why, but I love telur so much. Lagi telur dadah. Oh my god, it's so good. Scrambled egg pun so good. So yeah. So Mimi rasa sekarang ni minyak dah panas. So kita boleh masukkan telur kita. Ni. Ambil sudut tadi. Kita kacau-kacau. Tada. I don't know about you guys, but this is my scrambled egg. Mimi akan buat macam ni. Dia hancur-hancur. It feels so good. Sebab Mimi nak makan dengan roti je. So yeah, doesn't matter pun macam mana bentuk dia. So akan jadi scrambled egg. A few moments later. So hi guys, sekarang ni kita ada roti, scrambled egg, mayonnaise and sauce chili. So sekarang ni ambil roti ni. Sabar. And then ikutlah korang nak buat berapa keping. Mimi nak buat 4 keping maybe. So kita ambil satu ni, kita letak bawah ni. Sekejap, korang kena nampak. Ya, like this. Nampak tak? Ni. Dan ambil spoon. Paut sikit telur. So letak dekat atas roti. Ikut korang lah, nak banyak ke nak sikit ke. Mimi suka hati Mimi lah kan. Oh my god, it's so good guys. Mimi tak tipu. Okay, then kalau Mimi rasa macam dah tu, macam ni kan, buat kan. So Mimi ambil mayonnaise. Mimi akan letak. Ikut orang lah, ada orang tak nak mayonnaise, tapi Mimi suka mayonnaise. Dan kita letak sos pula. Sos ni kena ada lah pada Mimi. Kalau tak nanti dia rasa macam terlalu plain. So akan cepat muak. And yeah, it's done. So macam tu. Tada! And then ni tekap atas dia. Dah siap. So that's all for today's vlog. Okay. Rasa dia sangat sedap. So korang kena buat. Okay. So bye. Jumpa nanti waktu lunch. Bye. Hi guys. So sekarang ni dah pukul 2. And I'm waiting for Mama. Mama ada meeting hari ni. So dia balik lambat sikit daripada yang biasa. So we are going to have lunch. Lepas tu baru nak pergi kedai kek. Tada, this is my outfit for the day.
semua mama punya. Tudung mama, baju mama, bag Mimi lah. So ya, nak pergi makan je pun kan, nak pergi kedai kek. So ya, itu je. Sekejap lagi kita tunggu mama. At least dadah. Mimi dah susun meja. Okay, mama dah sampai. Bye. Cuba hai. Okay, mama dah sampai. Mari kita lihat. Okay, so kita dalam kereta sekarang ni. I think I'm going to drive. Tak tahulah kalau mama nak drive, mama drive sekejap lagi. Sekarang ni mama tengah pergi toilet dulu. So yeah, nak keluar. Tahu tak kenapa Bibi tak sabar nak pergi Maria Love Cake? Sebab Mimi nak beli buah dia yang dengan coklat tu. Nanti Mimi tunjuk korang. It's very good. Walaupun dia manis, tapi macam sesekali boleh lah. So last Mimi makan benda tu adalah beberapa bulan yang lepas. So Mimi nak beli lagi sekali. And ya, nak makan lagi lah. Sebab I really love buah with chocolate tau. Dia macam strawberry dengan coklat, tapi dia ada lebih banyak buah. Macam anggur and somehow apple lah. Macam tu lah. I don't know, Mimi pun dah tak ingat buah apa yang ada. Tapi nanti kita tengok lah. Please doakan yang dia ada stok. Sebab Mimi takut kadang-kadang kan benda tu macam hot stuff kan. So macam takut habis cepat. Okay, so yeah, bye guys. Kita jumpa dekat kedai kek or masa lunch nanti. Bye. Hi guys, kami dah sampai di Maria. Asam itu. So kita dah lunch dekat sini. Ini percaya pujuk mama. Saya percaya. Saya percaya pujuk mama untuk makan dekat sini. Diorang nak upgrade kedai diorang. So diorang ada cafe dekat belah atas. The look. Ada aircon. Itu private room. So tu je. Sekejap lagi kita tengok makanan dia pula. Okay. So we ordered spaghetti aglio olio with chicken chop and then buttermilk. Apa pasal lighting teruk sangat. So tada, this is how it looks. Okay lah, besar-besar. And then dia punya isi tu banyak. Cing. Fruit bowl yang Mimi cakap-cakap tu dah sampai. Tada. 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 Bismillah. Tada, this is the fruit bowl. This is the small size. Okay. Tada, look at that. So good. Ini pun sedap. Tada. Ni nasi putih ayam buttermilk. Okay, nampak makan semua. Dah siap beli kek. Mana kek ni? Tak nampak lah. Tada. Tada.